Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dia Sofia binti Suhaidi. Saya bersekolah di SK Sungai Dua. Kod sekolah saya adalah PBA 2024. Hari ini saya ingin menceritakan tentang sebuah cerita iaitu Kamina English A. Pengarang buku ini adalah Salvi Saleh dan juga penerbit buku ini adalah Ana Muslim. Buku ini menceritakan tentang Shana mempunyai impian untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara suatu hari nanti. Namun, kelemahan dalam mata pelajaran bahasa Inggeris membuat dia sering merasa resah memikirkan impiannya itu. Lebih-lebih lagi dengan kehadiran Farisha dan Juweza yang sering mempelekehkan dirinya. Nujur, Hana, kawan baiknya yang sentiasa memberi dorongan. Pengajaran dari buku ini ialah kita perlu berusaha sehingga berjaya. Sekian dari saya, terima kasih.